Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina ni'mataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini sudah tam. Yes, duduk tengok dulu meja, ada tak sampah. Dah bersihkan kelas belum? Semua sihat? Sihat. Kau memang sikit je. Okey, semua dah ada masuk kan? Okey, hari ni kalau macam kelas sebelum ni, kalau tak tengok menang bukan kita bagi stiker kan? Hari ni Sasa bawa banyak makanan. Jadi grup yang aktif, contoh grup Saiful Bapak Jawab sebagai satu sikut. Makin banyak yang jawab, makin banyak makanan. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Tengok dulu. Semua bawa putih? Aku tak bawa. Aku tak bawa. Tengok dulu video ni. Pendek je. Siapa yang lagi dulu? Adik. Saya kena. Dalam video tadi, apa yang berlaku? Gaduh. Kalau kamu gaduh apa yang kamu buat? Selain maaf mana kawan yang dia kalau aku ada dekat situation tu, contohlah Afiq dengan Haziq gaduh kan, apa kamu nak buat? Tenang ke dia? Tenang lagi campur. Apa tajuk kita hari ni? Maaf menaruh hati. Siapa nak jawab? Aku tajuk saya sendiri je. Siapa nak jawab? Tajuk ni grup apa? Manalah aku mau jawab. Aku nak lagi kat akhir baru satu lagi semua. Ini grup tamu. Jadi kita pergi yang sikit. Tajuk kita hari ni, minta maaf menyunatkan hari. Tak pernah belajar kan? Dah kan? Tak pernah ulang balik. Saya ni baca dulu apa objektif pelajaran kita. Baca sama-sama satu. Maaf dengan
menjelaskan dua anak dengan cara memohon kemaafan dan dua anak memberi kemaafan dengan tepat. Menerangkan tiga lima sifat pemaaf dengan betul. Okey, jadi hari ini kita akan tengok kita hari ini itu yang pertama kita akan tengok maksud dan juga dalil. Lepas tu kita akan tengok dua cara untuk kita mohon kemaafan dan dua cara untuk seseorang tu memberi kemaafan. Dan yang ketiga kita akan tengok hikmah kita menjadi seorang yang okey. Okey, kamu boleh buka buku surat Al-Ghafir 86. Okey, boleh tengok juga dekat saya screen. Okey, apa maksud maaf dari sudut bahasa? Melepaskan atau membebaskan. Okey, melepaskan atau membebaskan. Kenapa maksud dia melepaskan? Lepaskan Melepaskan. melepaskan Okey, melepaskan daripada dosa. Lepaskan daripada dosa. Selain itu, dia melepaskan kemarahan. selain itu, Sedul ni. okey, daripada sudut Islam tak apa? Melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskan daripada hukuman. Okey, kalau kamu tak maafkan seseorang kan, hati kamu tenang tak? Tak. Sebab tu maksudnya kita melepaskan. Kalau kita marah orang seronok ke dalam sekolah? Tak. Lagi kamu ni saya tahu selalu digantung kan dengan orang. Lagi yang perempuan. Betul tak? Okey, kita tengok pula dalil nakli berkaitan dengan pemaaf. Okey, kita nak minta ni baca dalil nakli. Kurang ke? Okey, maksud dia? Dan berkuasa kamu memberi maafkan pasti Ya, maksud dia dan perbuatan kamu maafkan lebih sampai kepada Allah. Okey, apa maksud takwa? Dia beriman. Apa? Siapa tahu maksud takwa? Selama ni sebut je kan? Faham tak maksud spesifik dia? Siapa nak sebut? Okey, maksud spesifik takwa kepada Allah ialah kita menjauhi daripada perkara yang membuat Allah marah. Allah marah, Allah benci. Itu maksud takwa. Okey, sekarang ni semua kumpulan ada gaf tak? Stick lah, stick ke biasa. Orang ni terang kita berapa. Semua ada. Okey, satu lagi ni, jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Jangan
Okay, untuk aktiviti ni dia tujuh kan? Okay, kamu kena bentuk benda jadi bentuk bulat macam ni. Okay, macam biasa. Okay, 3 bulan tahu warnanya siap. Siap ni yang cantik bulat tu. Satu ada bagi 3 terus. Okay, dalam kiraan Maksud maaf guys. Ada yang sini tu ada ni ada. Sudah. Dari sudah lepas sekali. Ayah, duduk ni. Masak. Tak habis lagi. Sebabnya satu grup tu tak cukup satu juga. So, saya tak tahu yang mana satu. Saya bagi tahu yang mana dia cukup. Dah siap. Dah siap. Ini kebetulan kita kenal satu bulan 3 lagi. Okay, dari satu grup tu. Semua dah siap? Tapi nak perfect. Ni bulan dah siap dah? Kita nak dah ada nasi. Macam ada. Ada yang baik. Mau kat ni. Sama je, gua sama je ni. Kita dah. Apa yang nak? Jangan tu. Dah. Okay, sudah siap. Okay, yang saya mulai. Saya pun 3 dengan 6. Saya pun 1, 3. Okay, kalian nampak ada ni. Main saya cepat. Ini macam apa? Yang kata ini. Okay, sekarang ni sama nak minta Adam sebagai bulan terakhir besok. Okay, Adam. Syariza tengah baca kan yang kata ibu buat.
Yelah tak Maksud dari sudut bahasa ialah melepaskan atau membebaskan, manakala sudut istilah pula ialah melepaskan seseorang dari kesalahan dan membebaskan daripada hukuman. Yelah ni dia. Maksud Maksud dia perbuatan kamu memberikan kemaafan itu lebih aktif kepada takwa. tak dapat lagi. Baca. Tak apa saja tak. Okay, siapa yang bagi rumusan untuk topik ni? Siapa dah bagi? Aku ni dia. Ya, Ya. ada kan? Ya, kau boleh. Baik ke dengan takwa? Takwa. Apa yang orang buat dan Masa Adrian. Okay, seterusnya kita akan tengok topik yang nanti nak sini. Okay, so topik yang kedua ni. Saya akan pilih 4 orang untuk berlakon. Oh, Semua orang. Ada bahagian apa yang lain? Topik kita yang kedua apa dia? Ada cara memohon dan cara untuk kita memberi maafkan. Kita nak maafkan orang pun kita kena ada. Okey, kita tengok yang pertama iaitu memohon kemaafan. Yang pertama apa? Bersegera memohon maaf. Kenapa kita kena cepat untuk memohon kawan-kawan? Mengelakkan pergaduhan. Kenapa? Misal kau sini Kenapa kita contoh mengadu hati? Kenapa cepat kita minta maaf? Atau kita pergi dulu? Pandang Saya lambat minta maaf. Takut kita tinggal dan keadaan orang tu tak baik. Betul tak? Betul. Kamu gaduh ke kawan kamu, esok kamu meninggal. Kalau kita maafkan kamu, dosa tak kamu? Cari yang kamu ke akhirat. Yang kedua apa? Betul muka dan besar. Kenapa kita kena nak minta maaf dengan orang? Betul muka yang salah. Kan tak boleh sekarang kan ramai media sosial kan, boleh juga minta maaf dari WhatsApp, tapi seloknya kita jumpa lah waktu ke depan. Sebab kita tak tahu kita minta maaf ni ikhlas ke tak. Kadang dalam phone je, kita kat dalam lain orang lain ke tak. Yang ketiga, mengaku kesalahan tanpa alasan. Apa maksud mengaku kesalahan tanpa alasan? salah. Ya, siapa yang cuba bagi contoh kat sini? Awak ni kita dua orang baik, tak ada dua orang baik lima. Aku boleh ganti. Rasio disalahkan Pak Lazim. Ya, mungkin tidak pun salah. Pasti kalau dia ada alasan, mesti orang yang keras, orang yang buat sakit hati itu jadi kerasa. Sebab dia lagi buat salah, buat bagi alasan ni. Contoh yang paling mudah. Hari ini tergantung dengan Maksudnya Imam Syah. Ya, aku minta maaf tapi sebenarnya bukan salah aku pun. Kali saya punca, faham tak? Saya minta maaf tapi dia bagi alasan untuk kesalahan ni. Okay, seterusnya apa? Menghilangkan hak atau barang yang diambil. Okay, kadang kita terambil barang orang. Kita kena hilangkan. Tanpa dalam benda tu dah hilang, ganti dengan duit. Okay, seterusnya berazam tidak mengulangi kesalahan. Kita minta maaf. Contoh kita buat salah dengan mak kita. Kita azam kita ada negeri kita. Okay, pasti aku tak nak buat lah.
Yang seterusnya ikhlas memohon maafkan. Soalan ikhlas tu. Maafkan dia. Ikhlas bukan yang kata-kata. Ikhlas dari hati lah. Janganlah sebab kita minta maaf sebab sampaikan je, paksa je. Okay. Tengok tak? Kerja ada hati tu. Ada untuk memberi kemaafan. Yang pertama, maafkan kesalahan tanpa limita. Pernah tak kawan kamu buat salah kamu tapi dia tak minta maaf? Benar. Macam mana kamu handle benda tu? Saya tak. Saya yakin. Jadi yang proses. Saya minta maaf kat dia. Bagus, bagus. Kalau orang tu tak minta maaf dengan kita, tak salah untuk diri kita, maafkan dia tanpa dia, tak untuk ketenangan diri kita juga. Yang kedua, melupakan kesalahan orang terhadap dia. Susah tak kita nak lupakan salah orang? Susah. Jadi macam mana kita nak atasi? Baca Quran. Zikir. Jadi yang juga bersilai apa yang dilakukan. Kita faham. Kalau orang buat salah yang kita susah untuk kita maafkan, tapi cara yang mana untuk kita lupakan dia. Kita lupakan dia. Kalau boleh, ada satu hadis Nabi dan Syazah cakap kalau hadis lah, satu kata-kata, kalau kita tak nak sakit hati seorang tu, buang je kaitan dengan dia. Contoh, kita ada bodoh ini, kita ampun. Buang je. Untuk elakkan kita rasa sakit hati. Tapi dalam hati kita tu mestilah memaafkan supaya tak ada dendam, tak ada sakit hati. Okay, seterusnya apa? Berdoa. Berdoa memohon hidayah. Okay. Tengok kita semua ada tak doa yang berupa berkata tu? Ada. Ada yang baca doa apa tu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika aku menyakiti orang lain, berikanlah aku kekuatan untuk minta maaf kepada orang lain yang menyakitiku. Berikanlah aku kekuatan untuk memaafkan. Okey, dia doa jika aku menyakiti orang lain, berilah aku kekuatan untuk meminta maaf. Jika orang menyakiti aku, berikanlah kekuatan untuk memaafkan. Itu adalah doa yang kemudian bacalah. Okey, seterusnya apa? Bersikap baik terhadap orang yang memohon kemaafan. Okey, kenapa kita orang tu minta maaf kita kena bersangka baik? Supaya kita tak bersangka, supaya kita ikhlas terima kemaafan daripada orang. Yes, yang terakhir apa? Mengelakkan daripada sifat ihram. Okay, pernah dengar tak disebabkan marah boleh jadi satu jenayah? Pernah kan? Yang baru-baru kes ni. Tahu kan kes yang dia tikam kawan dia? Berpunca daripada apa? Bully. Berpunca daripada apa? Kegaduhan sebab marah. Sebab itulah daripada tak tahulah, kita tak tahu lagi apa lagi punya punca. Mungkin disebabkan bully tu boleh jadi dendam. Dia dendam bolehlah buat jenayah macam tu. Sebab tu kita kena saling bermaaf. Okay, seterusnya ikhlas memberi kemaafan. Yang macam ni saya cakap, kita nak memberi kemaafan pun kita kena. Okay, sini saya nak volunteer ke nak susah pilih? Oh, kalau pilih, main kata pilih. Okay, susah ke pilih? Okay, yang bising-bising dengan kelas ni nak tunggu. Okay, Haziq. Mana? Haifan. Habis Haifan. Okay, Haifan. Aduh.
Diorang ni akan berlakon dan kumpulan mana yang dapat teka itu ajak yang mana dan terangkan sikit adab tu. Azhar akan bagi 2 terus. Okay, diorang ni boleh je nak tarik siapa belakang sekali. Okay, dah ready ke? Tengah masa sikit. Dah serah kita. Okay, siapa yang tolong diorang satu lagi? Baik. Betul je. Ini betul. Okay, guys. Diorang akan berlakon. Lepas tu kamu akan tak kisahlah ke mana yang nak teka ikut adab apa. Lepas tu terangkan sikit berkaitan dengan adab yang kamu cakap. Faham? Siap. Okay, kita tengok yang pertama. Okay. Okay, kuat sikit tau, kuat sikit. Okay, boleh dia. Yalah. Air. Segera fikir. Segera mohon maaf. Okey, kerana sikit. Segera mohon maaf terus mana? Maaf ni, kita tak salah kan? Kita salah tu, kita lanjut minta maaf. Okey. Dua. Okay, seterusnya Haziq dengan Afiq kita kelas sikit ada tak? Siapa? Okay, tengah lagi. Macam
Okay, 1, 2, 3. Siapa boleh teka? Ada. Sebenarnya tu tak jelas ke apa? Ulang balik. Kan? Penat lah opa. Opa. Penat opa. Habis boleh makan. Okay, 1, 2, 3. Sarap ya. Sedap. Okay, betul tak? Okay, Aku tak apa dah. okay, dah sikit. Berarti kesalahan Saya tak ada mayu nak main. Okay, jadi kita tengok jawapan apa ni? Dalam yang mana? Dalam ni. Apa dah buat salah kat aku? Coba, maafkan. Lambat ya? Apa? Betul muka dan kesalahan. Ha? Betul muka dan kesalahan. Tak. Aisyah. Ada yang berapa? Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul. Ni itulah stage. Okay. Kalau dia merupakan kesalahan Habis Pak dia merupakan kesalahan dia. Itu yang macam lah. Okay, Ipan pula. Memang Obey Ipan. Kari usaha pada Sabar, sabar. Okay, kurang lagi. Okay, 1, 2, 3. Penjaga baik ada orang yang semua itu maaf eh. Kurang sikit. Kita perlu bersangka baik terhadap orang yang minta maaf kat kita tu. Untuk supaya tenang hati. Tenang. Ni boleh? Boleh. Cepat ni.
Kau mana dompet? Kosong ni. Okay, sebelah empat. Mana nak seorang bagi kesimpulan? Baik, kosong gitu. Jika untuk akan nombor kesimpulan daripada kita belajar adab memohon maaf dan adab memberi maaf. Boleh Pak? Kalau kita ni hubungan kita antara orang itu lagi erat, tak ada dendam. Dan dapat mengelakkan diri daripada dendam. Jadi seterusnya kita akan masuk yang ketiga. Okay, tengok dulu macam mana kita nak mengawal kemarahan. Okay, yang pertama melafazkan isti'azah. Isti'azah tu apa siapa tahu? Alhamdulillah, ini syaitan. Tapi boleh nak sebut istighfar tu kan. Okay, yang kedua kita kena berdiam diri. Kenapa time marah kena berdiam diri? Supaya tak dengar orang lain. Melontarkan kata-kata. Sebab time kita marah ni, kita ikut hati ke ikut akal? Ikut hati. Kita ikut hati. Kalau salah benda keluar benda mulut, sebab tu kita kena Ya. Okay, tiga kita kena bagi sejuk sikit hati tu kan. Panas tengok air kan. Oh, air panas dengan air tu. Okay, yang keempat, kalau kita tengah duduk, kita Berdiri. kalau kita tengah baring, Duduk. Kenapa kena macam tu? Bukan kita. Relax. Okay, contoh orang tengah marah dengan Syahrizal ni. Marah ni. Pandanglah tepi supaya tak tengok muka dia. Supaya kita punya marah tu tak belah. Tapi kau gaduh tu kan. Kau gaduh. Okay, kita tengok pula hikmah bersikap pemaaf ada individu dan juga masyarakat. Okay, hikmah tu apa? Hikmah tu adalah kebaikan. Okay, apakah hikmah terhadap individu yang pertama? Memberi ketenangan jiwa. Yang memberikan ketenangan kepada diri kita sendiri. Okay, yang kedua disenangi oleh Orang lain. Okay, kalau kita ni jadi orang yang pemaaf, orang pun senang dengan kita. Tapi jangan sampai orang pijak pada kita. Kita nak berusaha baik kepada okay, yang ketiga okay, yang keempat menzahirkan keunggulan peribadi seorang Muslim. Kalau kita jadi seorang yang pemaaf, kita akan pamerkan diri kita sebagai seorang Muslim yang baik, yang tengok orang Muslim yang pemaaf. Okay, seterusnya hikmah terhadap masyarakat. Hidup dalam suasana yang lebih harmoni. Okay, kalau kita saling memaafkan, kita pun hidup dalam keadaan harmoni dan bahagia. Okay, yang kedua menghargai Islam. Okay, yang ketiga menarik minat orang Muslim untuk jalan Islam. Okay, kenapa kita dapat tarik orang bukan Islam? Tapi kalau kita ni macam orang yang ada dia, apa nama dia, sopan santun. Okay, kaitkan dengan maaf. Maaf ni dia macam, kan kalau orang lain suka ada gaduh kan. Atau dia orang Muslim ni, dia macam minta maaf. Dia macam orang Islam ni mungkin orang baik. Okay, bagus. Kita Okay, yang keempat mewujudkan toleransi dalam kalangan masyarakat. Okay, apa maksud toleransi? Kepaduan. Masuk, okay, betul? Jadi, apa maksud toleransi ni? Okay, sekarang ni okay, sekarang ni kita akan main ni. Yes. Okay, hantarkan wakil seorang setiap bulan. Kenapa dia main Okay, buat? game dia, kalau kamu dapat yang sini, kamu terus dapat dua magnet. Tapi kalau dapat luar ni satu je. Tapi kalau dapat yang tengah ni,
Berlima. Apa sih Medan? Dekat. Nombor-nombor ni sebenarnya mewakili soalan. Kamu dapat soalan tu kamu boleh jawab. Kalau jawab betul, kamu dapat lagi satu. Okay, satu okey. Yang lain tu kena jawab soalan cepat. Hui, dia tu. Okay, siapa yang keluar terus? Malu. Okay, siapa nak mulakan yang keluar ni? Aku nak mulakan. Satu. Dua Adil. Okay, dua Adil nak kat langit tu. Bagi tak nak. Siapa nak ni? Siapa nak? Balik. Okay, Lara ada dekat sebelah Syariza. Ada bom. Jauh ni. Try. Dia belekat. Bagi masuk. Balik kapal semua dah boleh. Bagi masuk. Kalau boleh dia tu. Sini. Dekat Ayat lah, kat Ayat. Bos saya boleh balik. Alah dekat no. Betul. Dekat. Ayo boleh. Kanan ni. Kelas seterusnya apa? Siapa nak? Freedom. Bagi araya. Semua ada 10 dapat. Ibu dah mati tak? Ada ni. Main tipu. Okay, satu, dua, tiga. Elok. Kosong. Aduh, dia ngomong. Banyak shot. Apa dia kau ayat? Kenapa kamu? Baca saya. Tahu ni. Main sana. Bincang terus soalan Langkah lagi. Langkah tak tu. Lagi. Mi. Jauh sampai. Punya kopi dia balik kan? mulai ni. Habis.
Pegawai dan dosa jual Okay, Sasa bagi rasa 5 minit untuk kamu buat salah jawapan. Saya nak pendapat dia satu sama lain. Bagaimana cara? Apa tu ni cara? Apa tu kenapa? Aku berapa? kita 15 minit. Dia banyak perhatian. Aku Saya dapat lebih baik daripada merendah. Maafkan orang lain. Selembungan. Saya dia mati apa? Ramai. Sebelah dia. Dia tu. Mana tu? Jika maafkan orang lain, Allah maafkan. Kita dapat nama yang kau. Boleh? boleh je minta. Sesiapa dia? Kehidupan. Kena orang.
Kita tak kena bawa-bawa. Dah buat kerja. Sampai mana dah? Video dah belum? Dari situ mudah. Sadim. Okey. Okay, dah ke? Syuk Okay, kita start dengan Ladang. Ladang. Baca lah, jangan. Tengok dah mudah ni. Iman. Bagus lah. Bersini kau. Dah baca lagi pagi depan. Dah nak baca lagi. Baca. Ini di mana? Okay, semua beri perhatian ke soalan. Okay, baca dulu soalan apa yang dapat. Bagaimanakah sikap saling memaafkan dan menunjukkan suasana yang berbeda dalam sebuah masyarakat? Dengar tak? Sikap memaafkan dan menunjukkan suasana yang harmonis dalam masyarakat antara kesembilan hari ini kerana yang masyarakat saling memaafkan dan Memang betul-betul je. Sali kan aku banyak Mana tempo. aku tahu Apa yang nak cepat-cepat. Okay, seterusnya ke bulan 6. Okay, kita terus cepat yang ibu satu. Ada soalan? Okay, soalan untuk bulan 6 ni dia cakap, apakah yang mungkin berlaku pada sebuah masyarakat jika setiap orang wajib dan memaafkan kesalahan orang lain? atas orang masyarakat dan hidup dalam keadaan harmoni
Tetapi kerana mereka tidak ada feedback smart, saja mereka dalam keadaan macam dah. Kita mestilah memaafkan kita. Itu dah tak ramai dan ramai untuk kita tahu. Tak. Dan nak. Okey. Sampai habis biasa saja. Okay, seterusnya bulan 4. Bulan 4. Saya mainkan sikap pemaaf dapat membantu seseorang mengambil emosi ketika menghadapi konflik. Sikap pemaaf dapat membantu seseorang mengambil emosi ketika menghadapi konflik kerana memaafkan seseorang dapat menenangkan hati. Hal ini kerana ia dapat memberikan ketenangan juga. Kesannya, tiada dendam yang berlaku antara satu sama lain. Kesimpulannya, kita mestilah memohon maaf dan memberi kemaafan agar disenangi orang. Okay, bulan 1. Kau maafkan orang lain lebih baik daripada pada kita ketika ada sangka. Ini kerana memaafkan boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Hal ini kerana memaafkan boleh mengelakkan kegaduhan dan dosa secara berterusan. Jika kita mengamalkannya, kita boleh memindahkan tentang terhadap seseorang. Sebenarnya, jika kita memaafkan orang lain tanpa rasa dendam, kita akan hidup dalam dosa yang tenang. Okay, seterusnya bulan 3. Kami mendapat saya ialah ilusi. Pada pendapat anda, Islam kata kepada Iblis Islam jika umat Islam sendiri berkata dan tidak mahu memaafkan. Pada pendapat saya ialah Iblis umat Islam ada terkemar. Hal ini kerana umat Islam. Hal ini kerana umat Islam sendiri berkata ia akan dia ada memberikan masuk kuasa kepada orang luar terhadap umat Islam. Sebagai contoh, umat Islam perlulah mengamalkan sifat memaafkan agar dihormati sebagai orang lain dan dirahmati Allah. Selain ini, kita perlu menjaga sifat mampu untuk meminta maaf, minta maaf dan maaf. Okay, seterusnya bulan 5 belum? Wah. Orang belakang mungkin tingkat masyarakat tidak saling memaafkan dan juga akan melakukan tanggapan positif yang mungkin juga tak ada dengan begitu ini juga orang Islam akan melihat Islam ialah agama yang baik. Sebab itu orang Islam akan tertarik untuk masuk kepada mengajarkan perkara yang baik. Oleh itu, pengaruh agama Islam akan semakin berleluasa di kalangan orang bukan Islam dari berbagai negara. Kesimpulannya, kita haraplah jaga imej Islam. Okay, bulan mana lagi belum? Bulan 2. Dah. Semua dah. Semua dah. Okay, sekarang ni macam biasa, siapa nak bagi bulan satu ni? Masak kopi. Itu mak berkaitan dengan itu. Janganlah kamu berbicara dengan sesama saudaramu lebih dari 3 hari. Jadi, Rasulullah nak kita bergaduh
lebih dari 3 hari dan akan memecahkan ataupun memperkenalkan silaturahim. Jadi dia macam jadi kita tak boleh buat orang marah kat kita, orang tak boleh buat marah kat kita. Itu yang Islam tak ajarkan. Dia macam contoh dia kata, kalau kita tak maafkan seseorang tu setelah kita dah terlalu terasa dan kita sampai tak maafkan seseorang tu, kita boleh tunggu dia kat akhirat untuk dia datang maafkan kita. Dan itu boleh menunjukkan kita untuk kita nak bersyukur, tak boleh kita tunggu orang syukur. Lepas tu orang yang buat kita terasa itu akan mendapat dosa yang besar kalau kita tak maaf. Maksudnya Islam mengajarkan kita agar kita saling berharga, bertoleransi, ada memudahkan kita dalam kehidupan seharian. Okey, kesimpulan dia, macam mana nak berhidup sempurna. Okey, Rana, kamu jawab macam tu lah, cuba kaitkan dengan hadis, dengan Al-Quran. Cuba dalam exam cuba jawab. Okey, sebelum kita jelaskan kelas kita, okey, Suzana dah sihatkan. Okey, Suzana tahu situasi kamu yang lagi umur baru 14-15 sikit. Sebab yang berada dengan kawan, betul tak? Betul. Okey, jadi kita kena tanamkan sifat pemaaf dalam diri kita. Okey, salah. Memang nak maafkan seseorang orang lain tu susah, tapi Nabi ajar kita untuk memaafkan. Sedangkan jangan boleh mengalah. Nabi pun memaafkan umat dia, takkan kita manusia biasa ni tak boleh nak jadi macam tu. Faham? Okey. Okay, kita tengok paling mana asal lepas berapa ni? Okay, bulan 1 dia dapat 8. Okay, bulan 2 dapat 5. Bulan 3. Okay, bulan 3 dapat 9. Bulan 4 dia macam nombor dia dapat 4. Bulan 5 dapat 7. Bulan 6 dapat 7 juga. Okay, boleh bukan untuk bulan 4. Aisyah. Apa? Jadi usaha lagi jadi lebih Apa tu? Okay, setelah ada tinggal kan, kita sekolah. Dia nak licit tak? Saya lagi bagi ya. Okay, dah siap sampai dalam tahap. Okay, kita habiskan kelas kita dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana nabi usil alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, mana yang 3 kumpulan yang menang sekarang? Ya, saya tak nanti kamu share lah macam ni. Ustazah nak minta apa? Dia apa ni?